orang di alam barzakh, dia boleh balik ke alam dunia. Sama nak balik secara hakiki, kadang mungkin dijelmakan, kita tak tahu, dalam mimpi dijelmakan, rupa dia, bentuk dia, cara dia, dalam mimpi. Cuma kadang-kadang dia tak jelmakan, dia saja balik tengok. Itu realiti. Kadang-kadang yang berlaku hari ini, bila orang mati, tanam dalam kubur, malam-malam dia balik ketuk pintu rumah. Mak balik. Tadi dah bumi dah, mak balik. Itu bukan dia, itu qarin dia. Ini jangan salah faham, bukan alam barzakh tu balik. Mak dah kena kapan, dah masuk kubur, dah kena kambus, kena pijak dah, macam mana boleh balik? Yang balik tu bukan dia, qarin dia. Siapa qarin dia? Teman rapat masa dia hidup. Siapa teman rapat dia? Itu orang yang belah jin syaitan. Itu dia katakan, Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzu bisyaitanir rajim, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Qarin. Waktu ulama-ulama kata, jangan kita berdamping dengan jin, jangan berdamping dengan syaitan untuk apa tujuan sekalipun, tak dibenarkan. Untuk cantik ke, untuk jaga keselamatan ke, jaga kebun ke, nak bagi kuat ke, nak gagah ke, jangan berdamping dengan syaitan. Sebab bila kita berdamping dengan syaitan, kita berkawan dengan dia, dia akan jadi qarin kita. Dia jadi qarin, bila kita mati, kita dikebumikan, masuk alam barzakh, yang balik dia. Dia jelma rupa kita, dia balik ke rumah kita, dia ketuk pintu kita. Itu nama dia qarin. Sebab itulah kita tak dibenarkan berdamping dengan jin syaitan walau untuk apa tujuan sekalipun. Tak boleh.